Hai, saya Azimah dari GCR Motor. Hari ni saya nak tunjuk dekat korang. Siapa ingat lagi motor ni? Motor ni pernah jadi satu fenomena pada satu ketika dahulu. Kini dia datang balik. Dia datang lagi dengan wajah yang baru tapi harga lebih murah. Kalau nak tahu harga, kena tunggu video sampai akhir. Okay, so kalau tengok bahagian hadapan ni, design dia memang design moden. Untuk lampu dia, kita pakai lampu LED, termasuk dengan signal pun lampu LED. Dan dia ada disc brake, kalau tengok bawah tu, dia siap ada ABS. Untuk dia punya fork ni, dia pakai telescopic upside down fork. Okey, untuk cc dia pula, cc dia 249 cc, 2 silinder. So dia punya bunyi tu memang syahdu lah. 4 stroke dan dia punya special dia dekat horsepower. Horsepower dia 31 horsepower at 11,000 RPM. Okey, ini adalah salah satu yang special juga. Dia menggunakan monoshock dan ni boleh adjust. Okey, so untuk dia punya ketinggian pula, ketinggian dia 785 mm. So kalau untuk perempuan bawa pun masih sesuai dan dia punya berat hanya 176 kg saja. Untuk tank dia pula 14 liter. Okey, so seperti yang kita janjikan, harga hanya 14,888 saja. Kita bukan bagi harga murah je, kita bagi macam-macam lagi. Antara salah satunya kita bagi free gift exhaust. So boleh pilih sama ada nak Akrapovic ataupun AC Project. Dan lagi satu yang special, kita bagi 5 tahun warranty tapi dia ada terma dan syarat dia lah. Okey, so siapa-siapa yang berminat dengan motor ni, selagi stok masih ada ni, boleh apply. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau nak buat loan, deposit terendah kosong dengan bulanan hanya 200 lebih sahaja untuk 7 tahun. So siapa-siapa yang berminat boleh terus kontak saya. Boleh call, boleh WhatsApp. Saya akan sediakan nombor dekat caption. Jumpa next video. Bye-bye.